Macam mana cara nak simpan emas dalam akaun Public Gold? Tonton video ni sampai habis, jangan lupa save dan share untuk rujukan akan datang. Dekat Public Gold ni sebenarnya sangat mudah kalau kita nak mula simpan emas. Macam mana caranya? Bagi tuan-puan yang belum tahu, kita boleh mula menabung emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Emasgap Public Gold. Kalau tuan-puan belum ada akaun Emasgap Public Gold, akaun ni sebenarnya konsep dia sama macam akaun bank. Kalau nak simpan duit, kita perlukan akaun bank. Kalau nak simpan emas, kita perlukan akaun emas. Cara nak buka akaun ni sangat mudah. Tuan-puan boleh terus pergi ke profil saya dan daftar akaun emas secara percuma. Lepas dah ada akaun, macam mana nak mula menabung? Kalau tuan-puan belum mampu beli emas secara cash, tuan-puan boleh menabung sedikit demi sedikit dalam akaun Gap. Bermula serendah RM100 sahaja. Dalam akaun tu, tuan-puan akan nampak jumlah gram emas yang dah berjaya dikumpul. Kalau nak tambah simpanan, tekan sahaja top up dan masukkan jumlah yang tuan-puan nak. Minimum RM100 sahaja. Kalau ada bajet lebih, boleh letak RM200, RM300, RM1,000 atau lebih. Tidak ada masalah. Bila gram emas dah cukup, tuan-puan boleh keluarkan emas fizikal. Kalau minat dinar, boleh keluarkan dalam bentuk dinar. Kalau suka gold bar kecil-kecil, boleh keluarkan daripada akaun Gap. Yang penting, gram emas dalam akaun mencukupi. Bila beli emas dengan Public Gold, tuan-puan akan dapat emas fizikal yang sebenar. Kalau tuan-puan nak mula simpan emas tapi belum ada akaun, boleh terus klik link di bio saya. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan mula simpan emas dengan cara yang betul. Boleh follow saya rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.